Hukum ke-11. Jadikan diri anda sebagai tempat orang lain bergantung. Hukum ini menekankan bahawa kuasa sebenar datang apabila orang lain memerlukan anda untuk terus maju atau bertahan. Apabila mereka bergantung kepada anda untuk sesuatu yang penting, sama ada pengetahuan, kemahiran, hubungan atau sumber, mereka kurang berkemungkinan meninggalkan anda atau mengkhianati anda. Contoh sejarah, kaum Okkamanola, seorang askar upahan yang hebat dan berjaya membawa kemenangan demi kemenangan untuk Venice semasa perang dengan Floris. Namun, beliau mula bertindak terlalu bebas dan kelihatan sukar dikawal. Apabila majikannya merasakan beliau tidak lagi diperlukan dan terlalu mahal untuk dikekalkan, beliau ditangkap secara mengejut dan dipancung keesokan harinya atas tuduhan palsu. Kesilapan besarnya ialah gagal menjadikan dirinya benar-benar diperlukan. Dia mudah diganti lalu disingkirkan. Contoh kedua, Otto von Bismarck. Ketika mula-mula mencuburi politik, Bismarck telah menyokong Raja Frederick William keempat, seorang raja yang lemah dan kurang diyakini. Bismarck setia membantu raja mendapatkan semula kuasanya dan menjadikan dirinya tulang belakang kepada keputusan politik. Bila raja meninggal dunia dan adiknya William I naik tahta, Bismarck memainkan peranan yang sama. Walaupun William I tidak menyukai Bismarck secara peribadi, baginda terpaksa bergantung kepadanya kerana Bismarck adalah orang menjaga kestabilan politik negara. Poin utama, pertama, jadikan diri anda individu yang diperlukan. Pastikan orang lain melihat anda sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah mereka. Ini memberikan anda kelebihan dan kestabilan dalam hubungan kuasa. Kedua, jangan beri semua jawapan atau kemahiran anda. Timbal sesuatu yang hanya anda tahu anda boleh lakukan. Jika anda kongsikan semuanya, mereka tidak lagi perlukan anda. Ketiga, jadikan diri anda tidak terganti. Bentuk reputasi atau kemahiran yang unik supaya orang sekeliling merasa mereka akan rugi besar jika anda tiada. Sekiranya anda ingin belajar 48 tipe muslihat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengekalkan kuasanya dan mengelak dari dimanipulasi orang lain, boleh baca buku ini dan tekan link di bio untuk mendapatkannya. Atau dapatkan percuma ringkasan buku, link di bio.